welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita nak teman Papa ambil motor baru. Semalam Papa boleh tidur lena tak? Tak. Mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur pun tak lena. Akhirnya hari ni nak pergi ambil motor. Jom. Belum kita nak pergi ambil motor, kita kena pergi breakfast dulu. Tu. Ah tu. Apa? Itu motor apa? Itu Suzuki Naked. Tak sama. Motor apa? Tu bike. Interview nak tahu juga, kita pergi Pochi nak tahu. Boleh tahu sekarang ke? Motor Suzuki. Berapa ratus cc? 250 cc 800. Ya ke 800? Bukan itu kata 250? Bukan. Macam scam je ni, betul ke tak ni 800 cc ni? Siap-siap. Kita dah sampai kedai makan. Pakai selipar dia nak tak payah pakai soket. Tak payah pakai soket lah. Apa ni? Warung Mak Ngah. Sedap. Boleh lah nasi lemak kongsi dengan Anan. Ya, nasi lemak. Yang buat? Tak. Ni satu nasi keping ni. Nasi lemak, telur dan ayam goreng. Sedap. Sambal sedap. Tengok tu. Sedap. Kucing. Kucing. Di belakang papa. Sambal dia sangat sedap. Sambal dia sangat sedap. Kita tambah lagi sebab sedap. Kita makan yang ayam goreng tu. Hin Company. Let's go. So we have to wait first sebab dia nak settlekan hal-hal motor tu dulu. Ya Allah, aku pula yang nervous. Oh, ni lah bawah dia. Okay. Sekarang dia tengah explain lah apa-apa yang perlu Helmi tahu. Kau tahu tak perasaan Siti sekarang ni? Ini apa? Siti rasa nervous. Apa tu? Rasa macam nak muntah. Pasal Alah, apa. A few moments later. bye. Jaga-jaga, hati-hati. Mana nasi nak ikut? Ya, motor terlalu besar. That's all video untuk kali ni. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe Siti punya channel. Kalau korang nak tengok lagi video menarik, nak tahu lebih-lebih pasal motor ke apa, korang komen je. And nanti Siti akan update lagi video banyak-banyak, okay? Thank you for support. Bye!